Dalam satu riwayat menyebutkan bahawasanya orang yang masuk syurga tidak ada perkara yang paling dia rasa kecewa dan rasa macam rugi lebih daripada waktu yang lalu di dunia dia lupa nak zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itu sebaliknya, waktu-waktu yang dia ingat Allah Ta'ala itu waktu yang paling dia rasa macam berharga, bernilai nanti. Tapi itu di dalam nanti syurga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan ahli syurga. Baik, jadi di antara event yang berlaku ketika itu, kekecohan yang berlaku, akhirnya nanti subhanallah sampai waktunya umat-umat akan dibalikkan ataupun dibawa bertemu dengan para nabi untuk minum daripada telaga masing-masing. Oleh kerana itu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap nabi itu nanti akan ada telaga dan setiap nabi itu akan berbangga sesama mereka, siapakah di kalangan umatnya yang paling ramai minum daripada telaga. Itulah kita katakan antara yang akan berlaku nanti di hari akhirat, bahawa sebelum nanti akan rentas titian sirat ni ada khilaf antara ulama.